TA Securities menjangkakan saham bermodal kecil berpotensi mengatasi prestasi indeks utama FBM KLCI pada tahun ini, didorong oleh momentum pasaran yang lebih positif. Firma penyelidikan itu menambah, keyakinan bersandarkan kepada pertumbuhan keuntungan syarikat serta peluang kenaikan harga yang signifikan. FBMAC diunjurkan mempunyai 57% kemungkinan mengatasi FBM KLCI dalam fasa menaik selepas susut 12.2% pada 2025. FBMAC berpotensi memberikan pulangan lebih tinggi berbanding saham blue chip dan kami menapis saham berdasarkan permodalan RM200 juta hingga RM3 bilion, kata TA Securities dalam notanya itu. Antara saham yang dikenal pasti berpotensi tinggi ialah Exim Hospitality, CBX Engineering, Southern Score Builders, PGF Capital dan Skyworld Development, syarikat yang dilihat mempunyai prospek pertumbuhan kukuh serta pemacu keuntungan stabil. FBMAC mula terjejas sejak Oktober 2025 dengan penurunan ketara pada saham seperti Perak Transit, DNO Green Technologies dan VS Industry. Namun, awal 2026 menunjukkan semangat pasaran kembali dengan FBM KLCI turut naik 3.1% setahun ke tarikh. TA Securities percaya saham bermodal kecil berpotensi menjadi pemacu pulangan melebihi pasaran pada 2026, menjadikannya tumpuan pelabur yang mencari peluang pertumbuhan.